Kalau anda ke Bandar Warisan Taiping Perak, ada satu bangunan yang nampak macam biasa je. Tapi sebenarnya, bangunan inilah yang mengubah sejarah. Nampak macam penjara biasa kan? Tapi ia simpan satu rahsia yang luar biasa. Ia dibina bukan untuk menghukum, tapi untuk menamatkan sebuah perang. Persoalannya, macam mana boleh? Macam mana sebuah bangunan yang diperbuat daripada batu dan besi mampu hentikan satu perang berdarah yang tentera dan senjata pun gagal hentikan? Jawapannya bukan terletak pada kekuatan, tapi pada satu strategi yang sangat-sangat bijak. Dan jawapannya? Sebuah penjara. Tapi, bukan sebarang penjara ya. Ini adalah sebuah kubu yang direka bukan untuk tahan penjenayah biasa, tapi untuk memenjarakan punca perang itu sendiri. Satu mesej yang sangat jelas kepada semua orang. Zaman huru-hara dah tamat. Okey, jom kita patah balik ke abad ke-19. Lupakan gambaran Taiping yang aman damai macam sekarang. Dulu, tempat ni dikenali sebagai Larut. Kaya dengan biji timah, tapi penuh dengan keganasan. Ia bukan macam sebuah bandar, ia dah macam medan perang terbuka. Puncanya, senang je. Biji timah. Rebutan lombong-lombong paling kaya mencetuskan perang Larut. Dua kongsi gelap imigran Cina yang sangat berkuasa, Gihin dan Haisan, berperang habis-habisan di jalanan. Diorang ni bukan geng biasa tau. Diorang ni dah macam tentera persendirian yang menjadikan daerah ni huru-hara. Pentadbiran British yang baru je masuk masa tu tahu, kalau diorang tak buat sesuatu, habis semua sekali. Sebabnya, sebelum ni, sistem keadilan kat sana, kelakar pun ada. Bayangkan, penjenayah ditahan dalam pondok-pondok kayu je. Memang senanglah nak pecah masuk ataupun lari. Kekacauan berleluasa sebab tak ada siapa yang takutkan undang-undang. Jadi, British perlukan satu simbol kuasa yang mutlak, yang orang pandang pun dah gerun. Maka British pun datang dengan satu idea yang radikal. Diorang takkan bina lagi pondok kayu. Diorang akan bina sebuah kubu keadilan yang tak boleh disentuh. Satu kenyataan yang diukir pada batu. Zaman tak ada undang-undang di Larut dah berakhir. Dan pada tahun 1879, di bawah arahan Residen British Sir Hugh Low, Taiping Guild pun dibina secara rasmi. Inilah yang kita kenal hari ini sebagai Penjara Taiping. Dan ini bahagian yang paling gila. Pembinaannya adalah satu projek empire global. Cuba fikirkan sekejap. Batu bata dan besi untuk bina penjara ni berlayar beribu-ribu batu dari England. Tenaga kerjanya pula, buruh paksa yang dibawa dari India dan Afrika. Dan nak jaga diorang semua, warden-warden Sikh yang elit dan digeruni diterbangkan khas dari India. Setiap inci penjara ni adalah simbol kuasa British di tanah Melayu. Dan kat sinilah ceritanya jadi sangat ironik. Lokasi penjara ni tahu kat mana? Ia dibina betul-betul atas tapak di mana Long Jafar pertama kali jumpa biji timah. Punca kekayaan yang mencetuskan perang ni dari awal lagi. Kiranya, diorang bina penyelesaian kepada masalah betul-betul di atas punca masalah itu sendiri. Memang pusingan tak ada yang luar biasa. Okey, jadi penubuhan penjara ni memang berjaya stabilkan Larut. Tapi, misi dia tak berhenti kat situ je. Ia mula berkembang jadi sesuatu yang lebih besar. Satu model untuk masa depan. Kuasa dan pengaruhnya makin besar. Menjelang 1896, bila negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan, penjara Taiping bukan lagi penjara daerah biasa. Ia jadi pusat tahanan utama untuk 4 negeri. Bayangkan, semua penjenayah paling berbahaya dari Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor semua dihantar ke satu tempat ni. Taiping dah jadi macam pusat graviti sistem keadilan British. Tapi kan, apa yang buat ia betul-betul istimewa? Inovasi. Penjara Taiping jadi pelopor ke Asia Tenggara. Ia antara yang pertama perkenalkan sistem asingkan banduan ikut kesalahan. Pencuri tak campur dengan pembuluh. Nampak macam benda biasa hari ini kan? Tapi zaman tu, ini satu idea yang sangat radikal. Ia jadi rujukan untuk penjara lain di seluruh rantau. Tapi kemudian, perang datang. Dan dinding-dinding yang dibina untuk bawa ketenteraman ni bertukar menjadi saksi kepada kezaliman yang tak terbayang. Waktu Perang Dunia Kedua, fungsi penjara ni diputar belitkan 180 darjah. Daripada sebuah pusat pemulihan, ia jadi kem tahanan Perang Jepun. Sebuah tempat yang penuh dengan penderitaan. Di sebalik dinding ni lah ramai askar bersekutu dan pejuang tempatan kita diseksa sampai mati. Tapi kegelapan tu tak berakhir kat situ. Lepas perang, waktu zaman darurat lawan komunis, penjara ni sekali lagi penuh sesak. Kali ni dengan ribuan tahanan politik.
Selama berdekad-dekad, namanya memang sinonim dengan penderitaan. Tapi, macam burung Phoenix yang bangkit dari abu, cerita penjara Taiping tak terhenti dalam sejarah gelapnya. Ia mula menulis satu babak baru, babak yang penuh dengan harapan. Perjalanan perubahan identiti ni kita boleh nampak pada namanya. Daripada penjara larut yang digeruni, ia bertukar jadi pusat latihan Taiping yang bagi harapan. Dan akhirnya kembali kepada nama penjara Taiping pada tahun 1992 tapi dengan falsafah yang sama sekali baru. Falsafah baru ni mudah je. Bukan lagi pasal nak kurung orang, tapi pasal nak buka potensi diorang. Fokusnya beralih sepenuhnya dari hukuman kepada pemulihan. Banduan sekarang diberi kemahiran, pertukangan, menjahit, disertai dengan sokongan rohani dan psikologi. Tujuannya bukan nak patahkan semangat, tapi nak bina semula kehidupan. Kalau dulu temboknya dibina dengan batu bata dari England untuk mengurung orang, legasi modennya hari ini dibina dengan setiap satu nyawa yang berjaya dipulihkan. Dan hasilnya bukan sekadar statistik, ia sesuatu yang kita boleh nampak dan sentuh. Tengok je jenama My Pride, nama yang sangat simbolik kan. Produk rotan, seramik dan jahitan yang dihasilkan kat sini bukan cenderamata biasa tau. Kualitinya tinggi sampai dieksport dan diiktiraf. Setiap produk yang dijual tu sebenarnya adalah satu kisah kejayaan. Satu bukti yang peluang kedua tu memang wujud. Selama lebih 140 tahun, bangunan ni tak pernah berhenti beroperasi. Cuba bayarkan, ia dah jadi saksi kepada kejatuhan kongsi gelap, kezaliman perang dunia, keperitan zaman darurat, dan akhirnya kebangkitan sebuah negara. Jadi, bila kita tengok penjara Taiping hari ni, apa sebenarnya kita nampak? Adakah ia cuma sebuah monumen sejarah zaman penjajah yang penuh kekerasan? Ataupun ia sebuah simbol harapan untuk masa depan yang berasaskan pemulihan? Mungkin jawapannya ialah ia perlu jadi kedua-duanya. Sebagai peringatan dari mana kita datang dan sebagai penunjuk ke arah mana kita sepatutnya tuju.